1992 Suma Pahang di Johor Bahru 5 pingat emas di kedudukan yang ke-12. 2 dari Azmi Ibrahim. 1994 Suma di Perak tempat yang ke-5 dengan 21 pingat emas. 2 dari Azmi Ibrahim. 1996 tempat ketiga dengan 37 pingat emas. Dan yang terbanyak sekali pingat emas untuk Pahang adalah ketika di Suma Kedah pada tahun 2006 dengan 39 pingat emas. Lepas itu pencapaian Pahang menurun. Paling banyak pun 21, tak silap saya. 23 pingat emas yang terbaru di Suma, Sarawak pada 24 dengan 23 pingat emas, tak dapat sasaran, tak silap saya 10. Sepatutnya sasaran dia adalah 33 pingat emas. Jadi kita sama-sama berdoa kali ini dengan effort yang diberikan oleh Majlis Sukan Negeri Pahang, dengan bantuan yang diberikan oleh Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM, dengan komitmen yang begitu tinggi diberikan oleh Yang Berhormat Tuan Fazli Muhammad Kamal selaku Esko Majlis Sukan Negeri Pahang, Pengurusi Majlis Sukan Negeri Pahang, dan juga pengarah Majlis Sukan Negeri Pahang Tuan Khairul Nizam, dengan bauran usul bahawa ini, kalau saya di kementerian dulu, kita at least ada 2 fasa sebab kita nak meneruskan momentum ni. Ni satu saya dapat feedback yang bagus dengan fasa kita katakan fasa latihan untuk Bomben Elephant Warrior ni kat Genting ni, kat Awana ni dah cukup kuat. Saya rasa dapat menyerap semangat pengajar ni.